Dapur pun dah banyak dah tu. Dapur dah banyak dah. Dulu 2 je kot. Kan? 3. Salam. Apa khabar Chef? Sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Datang lagi. Tadi Bersama I dengan text you. Brother Najib dan Sihat, Sikandar. sihat, Panas. Komis-komis lah. Dia pun hebat juga ni. Nampak kecil ya? Chef. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, kita sekarang ada dekat Bangi. Aku dengan tim aku hari ni actually kita ada meeting dengan klien, tapi kita ada masa dalam sejam kan? 2 jam masa. Dalam sejam untuk kita sementara nak tunggu meeting tu. Jadi aku ala-ala dekat sini, aku pusing dekat satu tempat yang aku pernah datang dulu. So kita nak tengok macam mana makanan dia, masih best ke tak best, masih viral lagi, ramai ke tak. So kita dah sampai ni. Okay guys, kalau nak tahu aku makan apa, tengok video ni sampai habis. Let's go. Okay, kita dah sampai guys. Penampakan memang ramai juga kat sini. So chef ni pun memang kenal aku, jadi kita terjah je lah tengok macam mana. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar Chef? Sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Datang lagi. Tadi Bersama I text dengan you. Brother Najib dan Sihat, Sikandar. sihat, Ya. Kita minta. Alang-alang ada kat sini saya juga. Kita bagi abang ni rasa dulu. Woi, apa ni? Inilah fish and chip kita dah potong-potong. Kita Ni bagi. lain chef tak sama macam dulu kan? Tak, sama. Potong kecil. Tapi kita bagi untuk tester. Tester dulu. So, do you have any new menu ah? Kita ada apple crumble. Nak rasa? Apa tambah? Ya. Boleh? Okay, chef. Ya. Masih ramai ke dulu Alhamdulillah, lagi dahsyat. Lagi chef. Kata alhamdulillah feedback daripada customer pelanggan dan sungguh menakjubkan. Terima kasih pelanggan-pelanggan semua ya yang support peniaga tepi jalan. Dia ingat aku lagi guys, dulu kita datang I think about 1 year ago. Masih ramai lagi sampai sekarang. So aku nak kacau dia dekat dalam. Mana pintu masuk je. Apa ni kak? Fish and chip Ni Ya, apa ikan? ikan. Tengok sikit. Banyak dulu. Ojo, jangan. Ada. Hashtag guna cakap makan panas-panas. Hashtag. Ya, makan panas-panas. Alhamdulillah. The last time aku datang was I think about 1 year ago. Diorang tak banyak sangat dapur-dapur masak. Sekarang ni korang tengok dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dulu aku datang cuma ada 3 je tempat masak. Tepi jalan ya. So tengok dia nampak sangatlah bisnes dia makin lama makin bagus. And orang pun makin ramai. Aku tunjukkan korang tengok Memang ketat. Itulah. Betul. Betul mas. Dulu dapur ada 3 je. Ya. Sekarang dapur ada. Ada 7. 7. Komis-komis lah. Dia pun hebat juga ni. Nampak kecil ya. Halus. Nak table lagi saya letak kat sana. Table kat sana. Sekejap lagi. Bila ada. Chef, okay, wait, ada satu meja chef bagi untuk kita duduk makan dekat sini. Macam mana aku nak review ni? Ramai gila. Orang beratur. Saya tengok. Ramai gila. Dua-dua yang sama lah. Okay, weh, ni kita punya makanan hari ni. Dah niat saja nak kerja chef ni. Dapatlah 2 kotak ni. So kita buat video, kita belanja video chef. Thank you. Chef, is there anything else other than this one? Apa tu? The apple crumble. Kita bagi sekarang. Alright. Thank you, chef. Thank you, chef. Cakap. Tak. Dia memang macam tu. Oi, panas. Tak silap aku harga dia masih sama, is 13.90 tak silap.
Hau ni guys, ni aku tunjuk kau. Besar gila. Sama macam dulu and dia panas. Dia ada 3 ketul. Dia juga macam biasa, sama juga macam dulu, dia serve dengan dia punya fries kat dalam ni. And this is dia punya Thousand Island lah. Okay. So disebab sorry, tartar sauce. Kita cicah sikit dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cari sekali, one more time guys. Bismillah. I have no doubt dengan masakan dia. Memang best gila. Sebab tu dah lebih setahun dia masih lagi viral, dia masih lagi beratur panjang dekat kedai dia. Dan dia juga ada menu baru dia bagi aku. Dia punya, dia panggil benda ni dia punya apple crumble. Korek dia punya apple sauce ni kat dalam. Ya, apple crumble dia. Aku nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ni. Apple caramel ni kalau korang nak tahu dia macam little bit kalau you all pergi McDonald, you all beli apple pie, dia rasa agak-agak macam tu. Cuma dia is a combination of crush some cookies or something like that dengan dia macam apple tart ni. Okay, siap lah. Apa ni chef? Cheesy chip ya, bolognese. Cheesy chips and with bolognese lah. Oh, nice. Makan di panas-panas juga. How much is it, chef? Berapa ni? Ini harga dia kita jual RM10. And this is RM10 berapa? RM10 saja. RM10 saja. Bolognese sauce. Okay, chef, thank you. Thank you. Terima kasih ya. Terima kasih pada yang datang. Thank you very much. Rasa makan panas-panas ni juga ni. Cheesy chip Kita tak main lah nacho cheese sama. Nachos. Itu Mexican. Nachos tu lama lah. Cacos. Itu semua itu tak nak lah. Itu Buka sama-sama. plastik ni. Tapi kalau dia buat macam tu, sebenarnya kalau tak makan jadi lemau. Ya, kena So, chef, straightly this makan. one is with the bolognese Yeah. sauce, the bolognese. Bolognese sauce ya. Daripada daging kita buat masak sama daging ya. Okay, see, let's just check out. Yang ni bukan the crazy nachos. Yang ni fries with bolognese, spaghetti bolognese punya gravy. Cheesy chips with bolognese punya gravy. Dia, kalau korang tengok ni, dia ialah french fries. Lepas tu of course dia ada cheese sauce atas ni. And something different yang kita tak pernah jumpa lagi is dia letak dengan bolognese punya gravy, bolognese sauce atas ni tau. Meaning dia ada daging apa semua. Korang tengok ni ah. Oh. So aku nak rasa dia. Jom kita rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. This is something different untuk kita guys. Kalau you makan spaghetti bolognese macam biasa, you akan dapat rasa the tomato punya gravy tu. This is almost the same, cuma dia tak datang dengan pasta. Dia gantikan dengan fries ni. Memang agak unik kat dalam mulut kau, because korang rasa macam dia punya mindset rasa macam makan spaghetti. Tapi you gigit dan you telan fries. Portion dia banyak gila. Harga dia cuma RM10. Kalau you datang, you beli dia punya fish and chips harga RM13.90. Dan tambah yang ni RM10, dia jadi RM23.90, RM24. Aku boleh syorkan mungkin yang ni adalah meal untuk 2 ataupun 3 orang, bukan seorang. Okay guys, matahari tengah rembang atas kepala ni, kita orang tak tahan dan aku pun nak kena pergi pukul 2.45, pukul 3 kita ada meeting dengan klien lain. So macam biasa guys, yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan like, share, subscribe, tekan sekali butang loceng tu supaya dapat lagi notification mana-mana tempat aku pergi shoot. Tak kisahlah best ke tak best. Thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa di next video. Bye bye. Sedap weh. Semak okay ke tu.